Aku dah biasa buat kerja kena ada second screen. Buat kerja dekat rumah yelah kau boleh demand nak ada screen besar. Bila kau travel macam mana nak bawa screen besar aku kile? Betul lah kalau kat rumah, okay, ni laptop aku pakai yang belakang tu untuk screen second aku. Screen besar ni nak bawa kile susah be, tapi yang screen portable ni korang tengok sendiri. Nipis je. Dia ni 15 inci. So lebih kurang dengan laptop. Tak ada masalah untuk aku. Dari sudut coloring screen dia pula, kalau yang laptop ni memang gempak gila. Yang second screen ni biasa-biasa, tapi macam aku cakap, janji lepas untuk aku buat kerja. Aku ambil ni bukan version yang touch screen. Dia ada juga yang jenis touch screen, tapi aku tak perlukan benda tu, so aku tak ambil lah. Yang korang tengah dengar ada lagu kat background ni adalah lagu direct daripada dia. Yes, dia datang siap dengan built-in speaker. Oh, ewa, gaya memang ada babe. Gaya macam terror aku ni. Yang tak biasalah, kadang-kadang kat belah sini ni aku nak buat benda lain, kat belah sini ni aku nak biar ada lagu dengan chat-chat apa semua kan. Korang pula macam mana? Seriously sedap gila buat kerja pakai dua screen ni, dan monitor yang macam ni aku highly recommend untuk korang ambil sebab harga dia murah. Tak percaya, check out.